bubul sikit. Tapi dia masuk guys. Hai. Cerotok. Ini berpasir kan? Bendi berpasir. Alright guys, seterusnya lubang yang ketujuh. Dan habislah. Lubang ketujuh 315 meter, indeks 13, par 4 kan. Dolek to the left. Sebelah kita attack saja bunker yang dia nak dolek tu. Nanti dia akan ke kiri senang sikit kan. Jadi fairway luas, sebelah kanan ada OB. Ini adalah parameter fencing. Sebelah kiri boleh boro, tak ada masalah tu. Kita nak dia pergi straight kan. Kita pukulan satu, manis-manis hari ni supaya dapat maintain good score hari ni. Kita bukanlah nak main ni tournament pun hari ni kan. Kita nak main santai-santai, layan lubang ni, layan green kan. Alright kan. One good shot it. Manis-manis satu. Yes. Ada tekan sikit tapi tak ada masalah. Okay. Alright. Kita guys, alright. Kita tengok apa jadi. Okay guys, ni bunker kiri fairway green tak jauh dah. Dekat saja. Saya ingat lebih kurang 100. Green cantik, luas. Nampak straight je dari sini. Okay. Alright guys, second shot. Lebih kurang 96 meter saja. Green merah. Saya menggunakan 52 degree. Dia akan ambil ucap pun tak apa. Dia angin kuat kat sini. Jadi saya boleh dapatkan green shot dengan baik. Dan dia ke pin, dekat sangat sikit kan. Impian semua orang kan. Alright. Good shot it. Manis-manis. Okay, go. Okay, sikit. Alright. Okay guys, beribat kurang 12 kaki. Saya rasa main kiri. Duduk, saya ada kembali. Pasti sikit lah guys kan. Saya kan. Dia ledak, dia jelas-jelas pasti. Dan sedih kiri satu orang. Kiri. Ini baik. Baik. Manis. Bubul sikit. Tapi dia masuk guys. Hai, beri. Cerotok. Ini berpasir kan. Walaupun bukan sandy beri, tapi bendi berpasir. Manis-manis jengke datangkan